Cerita kali ini bukan sekadar hiburan. Pesan saya, kalau anda sedang menonton seorang diri, pastikan pintu bilik berkunci dan jangan sesekali toleh ke belakang. Sebab apa yang bakal saya ceritakan ni memang benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? KSM harapkan anda semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam biasalah, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Baiklah. Tak nak lengah-lengahkan masa lagi. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk kisah yang pertama kita pada hari ini, kisah ni datang daripada seorang pengirim yang pernah tinggal dekat asrama. Dan kejadian ni bukan berlaku terus kepada dia, tapi kepada kawan baik dia sendiri. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita yang pertama ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi satu pengalaman masa saya tinggal dekat asrama dulu bang. Dan kejadian ni berlaku masa saya tingkatan 3. Dan saya belajar dekat sebuah sekolah perempuan yang boleh dikatakan agak terkenal jugalah. Tapi saya tak naklah mention nama sekolah tu bang. Macam ni cerita saya tau. Tahun tu bang, semua pelajar tingkatan 3 ni ditempatkan dalam blok yang sama lah. Jadi kita orang memang kenal semua sekali ni. Masa tu pula bang, bila dah nak dekat dengan peperiksaan PMR ni kan, mulalah ramai pelajar yang rajin stay up malam-malam. Biasalah bang nak study kan. Termasuklah seorang kawan saya dia. Nama dia Cik Mi tau. Okey. Kalau pendengar semua nak bayangkanlah, Cik Mi ni orangnya boleh tahan alim jugalah. Jenis yang jaga solat, rajin mengaji. Dia kalau masuk je dom malam-malam nak tidur tu, dia akan bacalah. Baca ayat pelindung, baca doa apa semua. Benda ni kita semua memang tahu tau. So, nak dijadikan cerita bang, satu malam tu macam biasalah Cik Mi dengan kawan-kawan kita orang ni belajar kan. Belajar dekat koridor luar dom tu. Dan dom kami ni pula dekat tingkat atas sekali. Dan dekat kawasan hujung dom tu bang, dekat kawasan hujung koridor tu, ada satu batang pokok besar tau. Dan pokok tu jenis apa saya tak tahu tau bang. Tapi yang saya tahu, pokok tu memang ramai orang cerita tau. Ada cerita-cerita sendirilah kat pokok tu. Dan saya tak naklah panjangkan cerita pasal pokok. Tapi cukuplah saya kata, suasana dekat koridor tempat diorang belajar tu memang lain macam sikit. Malam tu kan bang, macam biasalah diorang ni belajar sampai lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Jadinya bila dah malam-malam macam tu, mata pun dah berat, nak study pun dah tak larat bang, diorang pun masuklah bilik kan. Dan sama jugalah dengan kawan saya Cik Mi ni. Dan macam yang saya cerita tadi, Cik Mi ni dah masuk bilik tu kan. Sebelum tidur tu dia bacalah ayat kursi, 3 kul, doa-doa yang biasa tu. Lepas tu barulah dia baring. Baru je dia nak lelapkan mata, tiba-tiba masa ni kan bang, Cik Mi terus terkejut lah. Terus dia tanya, "Woi, siapa tu? Siapa dekat luar?" siapa pula ni?
Tapi yang peliknya bang, dalam dom tu bukan Cik Mi seorang yang ada. Ada ramai-ramai ni, budak-budak lain ni semua ada. Tengah tidur, masing-masing tengah tidur masa tu. Tapi tak ada seorang pun yang bangun. Semua tidur elok je nyenyak, macam tak dengar apa-apa. Padahal bunyi ketukan dekat pintu tu kuat kan? Masa ni Cik Mi dah mula rasa macam ada benda tak kena lah. Hati dah tak sedap ni. Yelah, kalau seorang pun tak bangun bang, padahal yang ketuk tu sampai macam nak roboh pintu, mestilah ada apa-apa kan? Terus dia dah rasa tak sedap tu bang, dia terus tarik selimut, dia selubung sampai kepala tau. Dan dia tak beranilah nak tengok, kerana nak buka pintu memang tak beranilah dia kan. Dalam hati ni, dia mulalah baca apa yang dia ingat, ayat-ayat apa semua, baca doa, sambil dia harap sangat yang benda dekat luar tu pergi. Tapi tak lama lepas tu bang, masa dia tengah selubung dalam selimut tu, dia dengar pula bunyi pintu tu terbuka tau. Memang terkedulah member tu, terus kaku dia. Sebab dia tahu bang, pintu tu memang dah kunci tadi dan tak ada siapa pun yang pergi buka pintu. Dan masa itulah dia dengar suara ni bang. Kenapa engkau tak buka pintu? Kenapa engkau tak buka pintu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa ni bang, dia dah tak tahu nak buat apa dah. Badan dia dah menggigil, otak dia terus blur, tak tahu nak fikir apa. Sebab suara tu bukan suara pelajar bang, bukan suara warden. Suara tu garau sangat, macam suara lelaki tua gitu kan. Lepas tu katil Cik Mi tu tiba-tiba kan rasa terhenyak tau. Macam tu, macam ada orang duduk sebelah dia tau. Tu dia cakap dia boleh rasa benda tu bang. Astagfirullahaladzim. Hei, kenapa engkau tak buka pintu? Kenapa engkau tak buka pintu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masa tu memang Cik Mi dah tak fikir panjang dah bang. Kalau saya pun memang saya dah tak tahu nak buat apa. Cik Mi buat apa tau? Dia terus campak selimut, dia terajang benda tu bang. Terus dia lari ke tengah dom tau. Dan masa itulah dia dengar benda tu ketawa bang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan korang nak tahu tak apa yang buatkan Cik Mi ni paling takut sekali bang? Ketawa tu dia cakap bunyinya macam suara saya, sebiji macam suara saya tau. Cuma Cik Mi kata suara tu macam garau sikit lah. Saya dengar cerita tu sudah, saya pula yang kena kan. Padahal malam tu saya tak ada pun dekat dom tu. Saya tak tahu pun langsung apa yang jadi tau. Dan esok hari tu lah kan, bila Cik Mi cerita semua benda tu pada kami, memang semua orang ni terkejut lah. Sebab semua orang tidur nyenyak aja, tak ada siapa pun yang bangun dan tak ada siapa pun yang perasan pintu tu kena ketuk. Dan lepas tu kan bang, bila Cik Mi cerita yang suara ketawa tu sebiji macam suara saya pula aduh, kan saya terus merembang tau bang. Sebab saya ni yelah, terus terang saya cakap bang, saya memang jenis yang suka ketawa kuat-kuat. Tapi bila dah jadi macam tu, terus insaf saya bang, tak berani dah nak ketawa kuat-kuat. Dan sampai sekarang tau bang, bila saya teringat balik kisah ni, masih lagi rasa seram. Dan itulah bang kisah yang saya nak kongsikan. Terima kasih abang KSM sebab sudi bacakan kisah saya ni. Dan terima kasih juga kepada pengirim kisah ni. Itulah dia. Lain kali jangan ketawa kuat-kuat, jangan ketawa terbahak-bahak sangat. Kalau nak ketawa tu kenalah sopan sikit. Macam tu. Dan itu adalah kisah kita yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik? Kisah yang pendek aja. Kisah berkenaan dengan pengalaman seorang sahabat
yang diganggu waktu malam. Dan itulah dia ya. Ketawa kena cover-cover lah sikit. Okey, pada sahabat-sahabat yang mana ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang menarik yang nak dikongsikan pada sahabat semua, pada masyarakat ni, bolehlah sharekan kisah anda pada abang. Jadi kita akan bacakan kisah anda, kita boleh dengar sama-sama kisah anda dekat sini. Dan itulah kisah kita yang pertama. Untuk kisah yang kedua pula ya. Kisah yang kedua ni datang daripada Hakim. Encik Hakim daripada Kulim, Kedah. Dan katanya kejadian ni jadi masa dia sekeluarga balik dari Terengganu. Nak tahu kisah Cik Hakim kita ni macam mana? Jom kita terus dengan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua pada hari ini datangnya dari Hakim. Dan katanya kejadian ini berlaku masa dia sekeluarga balik dari Terengganu melalui Jalan Gerig. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita Cik Hakim kita ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim bang dan saya ni asalnya dari Kulim. Dan kisah yang saya nak kongsi ni berlaku lebih kurang 2 tahun lepas tau. Masa tu saya pergi jalan-jalan ke Terengganu dengan keluarga. Dan yelah masa nak pergi tu semuanya okey je bang. Tak ada pun kata benda yang pelik ke apa, tak ada. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, kami sekeluarga ni memang selalu guna Jalan Gerig tu bang. Sebab bagi keluarga saya lah bagi keluarga saya itu antara laluan yang biasa kita orang guna untuk nak balik ke Kulim. Jadi masa kami nak balik tu pun kami gunalah jalan tu. So nak dijadikan cerita lah bang, masa kami nak balik tu kami gerak pun memang dah lewat juga tau. Masa tu memang dah senja gitu. Dalam kereta macam biasalah kan, ayah bawa kereta, mak duduklah kat sebelah tu dan saya dengan adik pula duduk dekat belakang. Mula-mula perjalanan tu memang biasalah bang, tak ada rasa pelik, tak nampak apa-apa. Cuma bila kami semakin hampir nak masuk kawasan Gerig dan Jalan Gerig tu kan, masa tu memang dah nak dekat maghrib tau. Dan boleh pula bang, maghrib-maghrib tu saya cakap macam ni dekat adik, Jalan Gerig ni ada gajah kan? Kalau gajah keluar macam ni kan, best juga. Boleh tengok gajah depan-depan. Saya cakap macam tu tau. Dan adik saya pun macam biasalah, dia angguk aja. Yang saya ni pula, saya ingat kan masa tu, yelah, bila cakap macam tu anggap benda tu biasa je. Tak terfikir pun yang mulut saya ni dah terlepas cakap tau. Kira macam celupa gitu. So lebih kurang dalam pukul 7.20 malam bang. Masa ni kami pun dah masuk Jalan Gerig tau. Dan masa tu memang dah maghrib kan. Dan mula-mulanya tu semua masih okey. Ayah bawa kereta macam biasa, mak pun duduk diam dekat sebelah tu kan. Tapi bila kereta ni dah makin jauh dah masuk dalam kawasan tu, saya mula perasan macam pelik sikit tau bang. Rasa macam apa pasal jauh sangat? Padahal masa pergi sebelum tu kan kita ikut jalan yang sama juga. Tak adalah saya rasa lama macam ni. Dan itulah bang, itulah perkara terakhir yang saya ingat. Sebab lepas tu saya terus terlelap tau. Dan bila saya sedar je, kami dah sampai dekat satu kedai makan ni tau. Lepas tu ayah cakap macam ni, Okeylah. Semua dah lapar kan? Jom. Kita turun makan dululah. Nanti sampai rumah senang, boleh terus tidur. Masa ni bang, saya dengan mamai-mamainya lagi kan, kita macam bangun tak bangun tidur lagi. Saya pun okeylah, bangun saya ikut je lah. Dan kami duduk dekat meja, lepas tu order makan macam biasa je.
Masa tu, saya ingatkan semuanya dah okey lah sebab kami dah keluar daripada kawasan Greek dan nak dekat sampai rumah pun. Tapi, masa itulah ayah buka cerita tau. Orang semua nak tahu tak? Tadi, masa tengah jalan dekat Greek tadi, abah rasa macam pelik sangat. Pelik? Pelik apa bah? Itulah Long, abah tak tahulah. Masa abah lalu jambatan Tasik Banding tadi, abah rasa macam jambatan tu ada 3 Long. Setahu abah jambatan tu ada 2 je kan? Dan masa abah cakap macam tu bang, saya terus terdiam tau. Sebab saya kan tidur sepanjang jalan, saya tak perasan pun benda tu. Dan tak lama lepas tu bang, tiba-tiba je abah jadi lain tau. Mula-mula dia kata dia rasa macam nak muntah apa semua kan. Yang saya ni ingat kan memang betul lah, mungkin perut dia masuk angin ke apa. Tapi tiba-tiba muka abah jadi pucat sangat. Lepas tu dia pegang meja, terus dia muntah teruk bang. Yang kita orang ni tengok memang panik lah masa tu, tak tahu nak buat apa ni. Dan lepas ayah muntah tu, dia dah mula buat perangai pula bang. Korang bayangkan lah masa tu kita orang dekat kedai makan. Yang ayah ni pula dah pegang meja macam ni, mata dia melilau tau. Dia pandang atas tengok siling kedai kiri kanan. Macam ada benda atas tu bang. Padahal saya tengok tak ada apa pun. Dan lepas tu ayah saya terus jatuh terduduk, terus lemah bang, macam nak pingsan, nak apa semua. Dan memang kita orang satu keluarga ni cuak sangat. Sebelum ni tak pernah pula abah saya jadi macam tu. Dan sampaikan masa tu kan bang, orang dekat ada kat kedai tu pun dah mula ramai-ramai berkerumun kan, datang tengok abah. Ada yang tanya, kenapa ni? Kenapa? Tak tahulah bang, tak tahu. Tadi abah saya elok je, tiba-tiba je bang jadi macam ni. Dan nasib baiklah masa tu bang, pekerja kedai tu teruskan ambulan. Sebab memanglah masa tu kalau kita tengok abah saya bang, memang dah nampak teruk sangat. Dan bila ambulan sampai bang, terus abah dibawa ke hospital tau. Masa tu saya ikut abah lah Masa tu saya ikut abah. Mak dengan adik pula ikutlah daripada belakang naik kereta. Dalam kepala saya masa tu bang, memang dah berserabut sangat tau. Saya asyiklah duk fikir, apa sakit abah sebenarnya kan? Sebab tak tahu bang, benda ni tak pernah jadi sebelum ni. Dan bila sampai dekat hospital tu bang, terus abah dibawa masuk ke bahagian kecemasan tau. Masa tengah tunggu tu lah baru mak buka cerita bang. Alung nak tahu tak, masa kita lalu jalan Greek tadi, ibu rasa kereta kita ni macam tinggi sangat tau. Macam kita naik 4x4 pula. Lagi satu Alung, ibu perasan tau, banyak sangat kereta daripada depan ni bagi lampu tinggi dekat kita. Bukan sekali dua Long, banyak kali. Dan lepas tu mak saya cakap apa tau bang? Mak kata masa ayah saya muntah-muntah dekat kedai tadi, ada seorang lelaki ni, dia datang dekat meja ni. Lepas tu dia cakap dekat mak. Dia kata apa? Dia kata daripada dalam perjalanan tadi, dia follow je kereta kami daripada belakang. Sebab sepanjang jalan tadi tu, dia nampak apa bang? Dia nampak macam ada Pontianak bang. Pontianak atas bumbung kereta kami. Tapi masa tu memang kita orang semua tengah huru-hara, abah tengah sakit kan. Memang tak cerita panjang lah kan. Lepas tu masa dengar tu bang, saya memang dah meremang-remang satu badan. Dalam kepala ni saya terus teringat balik apa yang saya cakap dekat adik tadi kan. Saya terus cakap, saya nak tengok gajah sangat. Masa itulah rasa serba salah sangat-sangat bang. Yelah, macam semua ni berpunca daripada mulut saya. Dan Alhamdulillah bang, lepas dah beberapa jam kami tunggu dekat luar tu kan, akhirnya abah barulah boleh kami jumpa. Dan masa tu doktor kata apa tau? Doktor kata keadaan abah saya ni tak adalah serius sangat, semuanya nampak normal aja. Dan itu yang buat saya pelik lagi tu. Yalah, kalaulah semuanya betul normal lah kan, kenapa ayah saya tiba-tiba jadi macam tu? Tiba-tiba je muntah teruk. Kenapa mata dia melilau macam nampak ada benda dekat atas siling tu kan? Tapi tak apalah bang, pasal benda tu doktor dah kata normal je lah kan. Yang penting sekarang ni ayah dah stabil. Dan lepas tu kami pun terus boleh balik ke rumah. So
lepas 2 hari macam tu lah bang, barulah ayah saya buka cerita tau. Ayah saya kata apa? Masa dalam perjalanan kami nak balik ke rumah tu lah, masa dia tengah memandu tu, tiba-tiba je lampu depan kereta tu jadi pelik tau. Entah kenapa dah, masa ayah tengah memandu tu, tiba-tiba ayah nampak lampu tu macam dia turun, macam rendah sangat. Masa tu ayah dah mula rasa lain macam, dah meremang-remang ni kan. Lepas tu memandu lagi, tiba-tiba je bang, kereta rasa berat sangat. Dah tekan minyak ni, meter RPM tinggi, tapi nak potong kereta kancil pun tak lepas bang. Dan masa ayah cerita benda tu, memang kita orang semua terdiam lah. Nak-nak pula saya rasa bersalah sangat lah. Sebab masa tu lah baru kami faham bang, sepanjang perjalanan malam tu, ayah sebenarnya kena gangguan. Yelah, dia kena gangguan sorang-sorang. Tapi yelah, saya ni tengah lena kat belakang, adik pun tidur, mak saya tak tahulah buat apa kan. Dan sampai sekarang bang, bila saya teringat balik malam tu, saya masih lagi rasa bersalah tau. Sebab semua benda tu, bila kita fikirkan balik semula, macam bersambung tau bang. Dan saya pun tak tahulah sebenarnya apa yang menumpang kereta kami. Tapi saya syukur bang, syukur sangat-sangat sebab keluarga kami selamat sampai ke rumah. Dan itulah bang, itulah kisah yang saya nak sampaikan kali ini. Terima kasih abang KSM sebab sudi bacakan kisah saya ni. Dan itulah dia kisah kita daripada sahabat yang nama Hakim ya. Terima kasih Hakim sebab sudi berkongsi kisah dengan kita semua. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Okeylah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu Abang ada tersilap kata ataupun ada terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan Abang. Mana yang belum like, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, supportlah sikit. Kita kan geng. So dengan ini, berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.